Assalamualaikum dan salam sejahtera. Semua pernah dengar tak pasal antibiotik prophylaxis sebelum kita buat rawatan pergigian? Tahu tak apa itu antibiotik prophylaxis? Antibiotik prophylaxis tu ialah antibiotik yang kita bagi sebelum buat rawatan pergigian lah, untuk kita cegah risiko jangkitan. Semua ke pasien yang kita bagi antibiotik ni? Tak semua tau, ada setengah je yang kita bagi antibiotik prophylaxis. Sebab tu waktu pergi cek gigi tu kena bagi tahu doktor kita punya masalah kesihatan, kita punya sejarah pembedahan, semua kena bagi tahu. So siapa yang kena dapatkan antibiotik prophylaxis ni? Pertama, pasien yang ada sejarah infektif endokarditis. Yang kedua, orang yang ada prosthetic valve. Terusnya ada sesetengah lah masalah jantung yang congenital, yang sejak lahir dah ada masalah jantung tu. Itu pun kena bagi tahu kita juga. Kalau siapa-siapa yang ada transplant, pernah buat transplant jantung, bila kita bagi antibiotik ni, so antibiotik ni kan, kita galakkan pesakit untuk datang awal pagi. Sebab antibiotik ni kena makan sejam sebelum kita buat rawatan. So rawatan ni, tak semua rawatan kita perlukan antibiotik ni. Rawatan yang melibatkan pengeluaran darah lah, sebab kita tak nak bakteria dalam mulut ni masuk dalam saluran darah. So antara rawatan yang kita perlu bagi antibiotik ni, contohnya penscaling, scaling tu, ataupun cabutan gigi, ataupun apa-apa surgery lah yang berdarah tu kan. Kalau macam tampal gigi tak keluar darah tu, tak ada masalah pun kalau tak bagi antibiotik. Dan kalau ada allergic dengan amoxicillin pun kena bagi tahu doktor juga, sebab kita akan tukarlah ubat antibiotik lain. Kalau dah tahu ni, kenalah datang klinik tu, bagi tahu ada penyakit jantung ke apa-apa pembedahan tu, kena bagi tahu supaya kita tahu dan kita boleh bersiap sedia.